ternyata umat Islam kini kekurangan Aisyah dan Khawlah yang mampu ke hadapan dalam menangani isu-isu yang melibatkan wanita. Maka, Syurakyat kali ini membawakan khas kepada anda kupasan isu-isu wanita hasil kesinambungan dari Persidangan Serikandi Islam Persis yang berlangsung dengan jayanya pada 5 Oktober yang lalu. Persis, seanggur Aisyah, seunggul Khawlah. Fokus Persis pada kali ini juga adalah untuk mengupas isu feminisme dan liberal yang sedang melanda Malaysia. Ustazah Nur Salihah selaku Ketua Wanita Ikatan Muslimin Malaysia telah dijemput khas bagi membincangkan isu ini. Dr. Muriza, seorang pakar perbidanan, telah menjadi panelis jemputan bagi slot kesihatan untuk berkongsi tip-tip penting bagi golongan wanita. Tajuk yang telah diberikan kepada saya pada hari ini adalah Ladies Asset Care. Selebriti terkenal tanah air, Farah Adiba, yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pengacaraan, telah diterbangkan khas dari Malaysia untuk berkongsi pengalaman beliau sepanjang keterlibatan dalam bidang pengacaraan buat para peserta Persis. Ayuh kita dengar apa kata mereka. Dengan Kak Farah Adiba tu rasa lebih confident lah untuk bercakap depan orang. Wanita perlu ada perancangan ekonomi sebelum dan selepas kahwin. Takut berlaku musibah, kita sebagai wanita boleh berdikari jika tiada suami di sisi. Satu fahaman yang membuatkan masyarakat terkeliru, masalah penindasan wanita dan juga misconception tentang Islam. Rahim itu adalah salah satu pada ladies asset yang sangat penting, dan melalui pendedahan daripada Dr. Muriza sendiri yang sangat pakar dalam bidang ginekologi, bidang mereka sendiri, sebenarnya sangat pentinglah untuk setiap wanita pentingkan kesihatan daripada segi rahim dan sebagainya. Sangat penting untuk wanita menitik beratkan isu-isu berkaitan kesihatan rahim terutamanya, dan juga berkaitan dengan masalah family planning yang kebanyakan kita tidak tahu apa sebenarnya hukum di kaedah Islam dari segi kaedah perubatan, bagaimanakah sebenarnya. Saya merasa sangat gembira kerana telah dijemput untuk menjadi sebagai ahli panel. Melihat Persis telah dijalankan dengan begitu baik sekali. Sangat confident, sangat bersemangat, sentiasa nak meluahkan pandangan, dan saya rasa itu adalah salah satu ciri yang penting perlu ada dalam jiwa seorang Sri. Siapa guru kamu? Rasulullah. Apa pegangan kamu? Al-Quran. Dan apa cita-cita hidup kamu? Jihad fisabilillah. Saya mengharapkan Serikandi Persis selepas pasca Persis 2013 akan terus agresif menentang sebarang fahaman feminisme, sebarang agenda yang menentang agama Islam, dan lebih fokus kepada isu-isu wanita dan hak asasi umat Islam secara khusus. Persis pada tahun-tahun akan datang perlu diteruskan lagi dan ditingkatkan. Saya ucapkan tahniah dan saya pada AJK Persis dan berharap kalau bolehlah ada benda macam ni lagi-lagi. Tidak bermakna dengan berakhirnya Persis 2013 bererti berakhirnya agenda pengislahan diri sebagai seorang wanita. Teruskanlah update isu-isu semasa yang telah diketengahkan di Persis 2013 melalui media-media seperti Facebook, YouTube dan Twitter Persis, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada sesi Persis yang akan datang. Untuk mempersiapkan generasi harapan, amat penting bagi golongan wanita untuk memastikan kecergasan dan kesihatan sentiasa berada pada tahap yang optimal. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua peserta, ahli jawatan kuasa program, pihak penganjur Education Malaysia Jordan dan ISMA Jordan, serta persatuan-persatuan pelajar dan penaja-penaja yang terlibat dalam menjadikan Persis 2013 pada kali ini.